Hai T1 Minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi 5 nombor telefon yang penting yang wajib ada dalam telefon kita. Bukan apa, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku semasa dalam perjalanan kita. Jadi apabila berlaku masalah tu ataupun kemalangan ke, kita tahu siapa kita nak hubungi supaya kita boleh bertindak dengan cepat dan pantas. Okey, nombor 1, nombor polis dan ambulans. Seelok-eloknya kalau boleh nombor polis tu nak lagi best, simpanlah nombor telefon polis balai polis yang terdekat. Itu kalau nak respon dengan lebih cepat lah. Kemudian ambulans tu biasalah kita telefon je talian kecemasan ambulans tu, InsyaAllah mereka akan respon. Kita beritahu je lokasi kita kat mana, dia akan boleh hantar dengan lebih cepat dan pantas lah. Okay, nombor 2, nombor telefon bomba. Kita macam bomba ni untuk kebakaran je ke? Tak, untuk kemalangan pun boleh kita hubungi bomba. Jadi tolong simpan siap-siap nombor telefon bomba dalam telefon kita tu. Yang ketiga, tolong simpan nombor telefon towing dan juga bengkel-bengkel yang berdekatan. Ramai orang tak terfikir nak buat benda ni. Dia sebenarnya macam ni. Kita kena tahu dulu kita punya perjalanan tu nak pergi mana. Contoh kita nak pergi Kuala Lumpur ke Johor. Jadi sepanjang Kuala Lumpur ke Johor tu, sebenarnya kawasan-kawasan tu dah ada towing-towing yang standby dan juga bengkel-bengkel yang berdekatan dengan kawasan tu. Jadi apa kita perlu buat? Kita perlu search dekat online tu, dekat Google ke, ataupun kita boleh tengok dekat Facebook towing-towing ataupun pemilik-pemilik towing yang standby dan juga pemilik bengkel yang standby dalam perjalanan kita tu. Yang keempat, pastikan anda simpan nombor telefon insurans ataupun road access. Sebab kita beli insurans, kita renew road tax setiap tahun, kita beli insurans. Betul. Jadi insurans kita ni sebenarnya ada yang datang sekali dengan towing percuma. Dipanggil free towing, ataupun ada orang add on. Macam saya selalu suggest customer saya, nasihatkan customer saya, bang kalau boleh bila nak renew insurans tu tolong add on unlimited towing. Bukan apa, bila berlaku sesuatu, benda ni sangat penting sebab dia boleh jimatkan duit kita. Maksudnya bila kereta kita rosak, pihak insurans boleh aturkan towing untuk tow kereta kita ke mana-mana bengkel yang kita discuss masa tu lah, secara percuma. Maksudnya kereta kita dah rosak tapi kita boleh jimat duit. Maksudnya kita tak perlu bayar kos towing. Sebab kadang-kadang kos towing ni boleh menjangkau ribuan ringgit. Sedangkan duit ribuan ringgit tu kita boleh gunakan untuk baik pulih kenderaan kita tu. Yang kelima ialah nombor telefon ahli keluarga kita yang terdekat. Kalau boleh, nombor telefon tu selain pada simpan dalam telefon kita, tolong tulis dekat satu kertas nombor telefon mak, nombor telefon ayah, nombor telefon isteri, nombor telefon abang, adik, kakak. Tak kisah, tolong tulis dekat kertas. Lepas tu letaklah di mana-mana yang orang boleh perasan dekat kereta kita, supaya apabila berlaku kecemasan, contoh kita tidak sedarkan diri, kita tak minta lah kan, kita tak sedarkan diri, telefon kita pula tak boleh unlock. Jadi macam mana mereka nak hubungi keluarga kita? Biasanya mereka akan cari dokumen-dokumen yang ada dalam dompet kita ke, dalam beg kita ke, untuk cari siapa yang boleh dihubungi dengan segera. Jadi pentingnya kita simpan nombor-nombor telefon ni selain daripada dalam telefon, simpan juga dalam bentuk fizikal, supaya macam saya cakap tadi, bila orang check, dia boleh cari, dia boleh jumpa dan seterusnya dia boleh maklumkan kepada ahli keluarga kita dengan secepat yang mungkin. Jadi anda dah faham? Kalau dah faham, tolong share video ini sebab kita tak tahu bila masa video ini boleh bantu orang lain pula. So kalau anda suka video saya, boleh like, follow dan share video saya.